Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua ahli jawatankuasa Pewatam dan juga ahli-ahli Pewatam. Hari ini saya Puan Laina daripada Biro Media dan Digital Pewatam menampilkan khas kita punya Presiden iaitu Datuk Khairi untuk menjawab beberapa persoalan yang selama ini ahli timbulkan di dalam persatuan. Dan saya harap hari ini punya sesi boleh memberi pencerahan kepada persoalan-persoalan anda semua. Apa khabar Datuk? Khabar baik, Alhamdulillah. Untuk pengetahuan Datuk, Pewatam ini ditubuhkan pada tahun 2020, okay? Dan pada tahun ini, Alhamdulillah kita dah 6 tahun penubuhan Pewatam ya. Dan kita straightforward je Datuk ya. Yeah. Okay. Apakah sebenarnya visi dan misi penubuhan Pewatam ni? Pengetahuan you, as kita tahulah Pewatam ni dah ditubuhkan pada tahun 2020, almost 6 years already. Kita berada di dalam organisasi Pewatam ni. Alhamdulillah sebenarnya kalau kita perhatikan, kita punya ahli ni naik tremendously ni daripada tahun 2023 pada 361 kalau saya 341. Sekarang kita dah ada 874 ahli. Within 3 years, kita dah increase kita punya members ahli kepada lebih daripada 500. 800. Naik ke 100% lah, lebih dari 100%. More than 100%. Alhamdulillah. Wakil Takaful Am di Malaysia ni nampak apa pentingnya kita berada dalam satu organisasi untuk mewakilikan kita dalam kita berjumpa dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Takaful Am. Saya rasa 5 ni adalah sangat penting. Misi ini sebenarnya menjadikan Pewatam sebagai organisasi perdana terpimpin dalam industri Takaful Am. Maknanya anything related to Takaful Am, we will be the organisation yang akan being referred to by all the organisation yang berkepentingan. Itu sangat penting. Jadi lagi satu menjadi wadah suara majoriti wakil Takaful Am kepada pengendali Takaful. As you know, kita punya total sales turnover untuk agent ni yang kita ada dalam 800 lebih ni, 874. It is more than half billion lah. Kita punya business. Bila kita ada that kind of business turnover, definitely kita akan jadi suara majoriti kepada Takaful operators. They have to listen to us. Dia kena dengar apa yang kita nak suarakan. Yang ketiga, menjadi kumpulan dasar terbesar dalam nilai jualan yang berlebih. Macam saya cakap lah, sebenarnya dah lebih 1 bilion tapi saya ni ambil yang average lah. Half a billion. I think more than that lah. Lagi satu, mendapat hak eksklusif terhadap insentif yang diberikan oleh semua pengendali Takaful. That is why, ni saya beritahu lah. Kalau you tengok, approach Pewatam kepada Takaful operators ni adalah dengan cara musyawarah. Kita go and see them, kita buat punya hormat pada dia, kita beritahu apa kita punya needs kepada industri itu. Dan saya nampak, nanti saya akan elaborate more lah, yang saya nampak dengan perjumpaan kita dah lebih pada almost 2 times per Takaful operators ni, kita dah dapat satu connection yang sangat baik dengan mereka. Connection tu sangat penting. Kenapa? Untuk mereka memberikan kita priority terhadap apa yang mereka buat. Apa sekalipun nanti dia akan call, Pewatam, dia kena beritahu Pewatam. Itu sebenarnya yang saya cuba nak terapkan di sini lah. Jadi itulah antara visi dan misi kita Pewatam sehingga hari ini lah, yang kita perjuangkan lah. Betul Datuk? Okey. Jadi, boleh tak Datuk bagi tahu kepada semua ahli di sini, apa sebenarnya tujuan? Tadi Datuk dah bagi tahu visi dan misi. Apa sebenarnya drive Pewatam ni kepada ahli-ahli yang berdaftar di seluruh Malaysia ni sebenarnya? 874 ahli ni. Okay. Being a members of an organisation yang lead, yang jadi leader kepada dalam industri Takaful Am ni, you kena bersatu hati. Kita kena bersatu, kita kena deliver dalam satu collective decision tu untuk kita sampaikan kepada Takaful operators, pengendali Takaful. Kalau kita duk bercakap tapi kita tak deliver, bila kita berada dalam satu organisasi itu, kita tak buat satu konklusif apa yang kita buat, kita tak bagi kat dia orang, akhirnya dia akan pinpoint kat kita, tengok tu. Jadi macam tu je. Jadi sebenarnya Pewatam ni adalah kita kena anggap adalah satu pertubuhan perjuangan. Yang mana kita lah orang yang boleh connect direct kepada Takaful operator kan. Jadi ahli-ahli janganlah berasa apa-apa suara mereka tidak didengari. Di peringkat mereka, betul Datuk? Apa untuk ahli Pewatam nobody. Kita sebenarnya connection kita dengan Takaful operators especially very intense. Saya sendiri lah secara personal untuk pengetahuan you, almost every month saya akan communicate dengan management Takaful operators untuk beritahu dia orang ni apa. Ini yang ahli mungkin kena tahulah apa salah satu tindakan Datuk sebagai Presiden Persatuan ni. Yalah, kadang-kadang ada benda bukan semua kita boleh sentiasa update Mungkin ada benda yang dah ada hasil ni baru kita update. Betul tak Datuk? Itu macam mana? Saya dari segi initialnya,
initialnya biarlah saya yang Ya. berkomunikasi dengan ni. Kalau kata kita semua sekali bercakap, bukan saya cakap menghentam lah, kita bercakap nak menyampaikan masalah tu, rasanya tak selesai. You all bagi pada saya akan bercakap dengan management, meeting management Ya, betul. dulu. Lepas tu, dah dapat conclusion, baru saya beritahu. Saya ambil contoh ni, Okey. etika travel journalist. Memang ada hiccup sekarang ni pada sistem dia orang. Tapi saya, apa yang tugas saya kepada you all semua, saya akan sampaikan secara direct kepada Cik Rafiq, non-motor agensi. Okey. Saya dah sampaikan ke dia. Jadi, apa-apa yang you all beritahu, sebenarnya untuk pengetahuan you lain. Ya. Ahli-ahli ni, dia personally pun hantar kat saya. Ramai yang personal tu, what happened to journalist cakapnya. But never mind. Saya akan communicate dengan Cik Rafiq, saya akan tanya you. Hiccup tu memang ada. Dia orang tak stabil lagi sistem tu. Jadi adakah maksud Datuk, Pewatam kita, barisan AJK Pewatam ni mengamalkan sifat terbuka? Maksudnya tak adalah kata ahli tak boleh berbuntus dengan presiden. Tak ada masalah. Kan, tak ada masalah kan? No issue, you don't worry. You have my number. You boleh call at any time. Betul. Saya akan layan you all sampai apa sekali pun saya akan layan. InsyaAllah. Alright.